Ampun tuanku, soalan kehormatan Polis Diraja Malaysia pada pagi ini terdiri daripada 3 orang pegawai kanan serta 102 anggota lain-lain pangkat. Mohon perkenan tuanku untuk mengeluarkan soalan kehormatan serta panji-panji bagi meneruskan upacara. Ampun tuanku. Sayangmu kami harapkan, Ya Allah, sempena peresmian kompleks Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping yang disempurnakan oleh Juri Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan pada hari ini. Polis Negara. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Omar, Ketua Polis Negara, untuk menghadap dan merapah sembah mohon ampuni limpah perkenan ke bawah duri-duri tuanku bagi menyembahkan ucapan. Majlis mempersilakan. Sudah berangkat bercemah duri ke majlis perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping pada pagi yang damai lagi permai ini. Sesungguhnya dengan keberangkatan duri-duri tuanku serta keprihatinan duri-duri tuanku terhadap warga polis khususnya pada warga polis Ibu Pejabat Daerah Polis Taiping ini adalah sangat dihargai dan disanjungi oleh parti sekalian. Peran dalam kadar jenayah indeks dan jenayah jalan di negeri Perak termasuklah daerah Taiping ini adalah sangat menggalakkan dan patut serta seluruh warga PDRM Provinsi Perak akan terus berusaha untuk menurunkan lagi kadar jenayah sehingga ke peringkat yang paling minimum, insya-Allah. Saya dan ahli-ahli yang berhormat mengucapkan syabas dan tahniah serta amat mengalu-alukan kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan badan-badan profesional, institusi pengajian tinggi, belia dan Dewan Negara yang ciptakan keamanan yang telah menganjurkan majlis-majlis pengucapan terima kasih rakyat dan pemberian bunga kepada warga polis atas usaha mereka memelihara keamanan dan ketenteraman negara pada setiap masa. Dengan keberkataan dan kebesaran kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita dengan segala kesyukuran mengisytiharkan perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuan. Untuk makluman hari sekian, para dia bergerak ini telah dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat, jaringan komunikasi dan konsep petugas untuk mudah ramai.
Seperti yang telah saya cakap dalam ucapan saya tadi, hari ini kita menyaksikan daerah Larut Matang mendapat ibu jawab daerah yang baru, yang mana bangunan ini saya lihat telah dapat menampung keperluan masyarakat pada masa kini. Saya juga kita maklumkan bahawa keadaan di daerah ini adalah baik. Seperti saya sebut dalam ucapan tadi, jenayah masih menurun, bukan sahaja di daerah Taiping, tetapi bagi juga untuk negeri Perak dan Ridwan pun jenayah masih menurun. Kita akan meneruskan usaha-usaha kita untuk tentukan kita mencapai 2 perkara penting yang kita nak capai lagi, nak tentukan berterusan, iaitu delivery system kita. Delivery system kita yang mana saya dapati dalam survey yang berakhir bulan Disember hari itu, kita mendapati rakyat ada menunjukkan peningkatan kepuasan mereka terhadap respon polis ini pada Perkhidmatan. Walau bagaimanapun saya sedar juga di sebalik saya bercakap tentang jenayah menurun, tapi saya sedia maklum bahawa masih lagi terdapat fear of crime. Fear of crime adalah satu perkara yang saya anggap sebagai persepsi saja, kerana the index per se is down, dan index per se kita down ni saya dapat di sini ada 2 perkara yang saya ingin peringatkan. Pertama ialah kita tengoklah laporan antarabangsa itu. For example, World Forum Economic punya laporan dan juga GPI yang menunjukkan Malaysia berada di landasan yang baik. Kedudukan kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh periksa lah tentang laporan yang sebutkan itu tadi. Keduanya, baru-baru ini kita telah menjemput, kita telah membuat satu upacara, iaitu kita panggil International Panel Review. International Panel Review yang kita telah menjemput sahabat-sahabat polis kita daripada 4 buah negara, iaitu United States, UK, Hong Kong dan Singapura. 4 pegawai kanan polis daripada negara ini telah hadir, dan kita telah membentangkan kepada mereka apa yang kita telah buat sejak NKRA menurunkan jenayah. Kita telah menyampaikan kepada mereka tindakan-tindakan pencari Malaysia yang diambil sejak 2 tahun dahulu, bagaimana kita mengurangkan jenayah, dan juga persepsi kita untuk meningkatkan polis bersama masyarakat, iaitu community policing. Dan ahli panel ini telah memberi pandangan mereka. Mereka mengatakan it is a very ambitious project. Mereka bersependapat bahawa projek kita untuk mengurangkan jenayah dan untuk menjadikan Polis Raja Malaysia menaikkan tahap tugas-tugas kepolisian ini pada world class menjelang 2020. Itu objektif kita selepas kita mencapai NKRA kita, the first part of NKRA yang menurunkan jenayah, kita semua dia maklum. Maka sekarang kita berusaha untuk meningkatkan lagi kekuatan polis, dan International Panel Review ini telah memberi pandangan bahawa kita the right course of action. Mereka telah mengatakan bahawa kami PDRM is on the right track untuk kita mencapai objektif yang saya sebutkan tadi.